Lepas tu kepada orang-orang PAS yang duk maki saya. Ni kawan-kawan saya dalam PAS. Kamu marah saya. Hanya kerana disil dan kamu marah benda ni kerana ada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak beritahu pada kawan-kawan PAS saya. Bila saya balik, saya tolak semua permintaan orang nak jumpa saya kecuali pemimpin PAS. Orang PAS yang duk maki saya ni. Waktu saya balik daripada Sumut, saya tolak pertemuan dengan semua orang. Kecuali saya jumpa 4 je ahli Parlimen PAS untuk menceritakan pengalaman dan berkongsi dengan mereka. Itu pun saya kata jangan letak video. Dia record juga video, dia post juga. Hari ni puak-puak tu baki saya. Dulu dia yang datang jumpa saya balik Gaza. Saya tak nak jumpa siapa pun. Tapi saya tak dapat mengelak kerana mereka nak datang betul-betul. Saya jumpa 4 kali Parlimen PAS. Saya bercerita dan saya bergambarkan pada mereka apa yang patut dilakukan kalau kita nak bercerita tentang Gaza ni. Saya kata jangan post. Dia ambil video, dia post hari yang saya berguna untuk mereka. Tak ada baki saya. Baik, bagi mereka menyokong parti-parti yang lain. Saya tak pernah interview orang PKR sepanjang saya buat podcasting. Yang saya interview Datuk Tan Sri Mahyudin Yassin. Yang saya interview Tan Sri Mahyudin Yassin ketika dia telah tidak menjadi Perdana Menteri. Jadi bila sekarang tuan-tuan dah nampak saya bercakap tentang minyak dan tuan-tuan nampak saya naik kapal, tuan-tuan maki saya seolah-olah saya ni orang kerajaan. Saya datang kerana Gaza dan ramai orang datang pada Gaza. Pada kawan-kawan PAS jaga. Kamu duk maki macam-macam dalam kapal ni. Ramai orang PAS yang menyertai kami. Tapi kami dah lama lupakan hal bendera politik. Kami duduk sebilik. Bukan orang PAS biasa. Pemimpin-pemimpin negeri kamu pun datang. Kerana mereka faham ini adalah tugas agama. Kerana mereka faham ini adalah tugas manusia. Kamu yang duduk dekat luar janganlah duk maki. Kerana salah satu daripada tulang belakang perjuangan ni daripada dulu adalah PAS. Bila bercakap tentang Gaza. Tapi mereka tak pakai baju politik. Mereka tak pakai nama pemimpin politik. Bila mereka datang bawa benda yang absah. Iaitu mereka mencintai Gaza dan misi ni mereka faham. Bukan misi politik. Saya datang lepas pun ada orang PKR. Seorang budak PKR dengan saya. Ada juga budak muda. Tahun ni dia tak ikut. Dia budak kuat PKR. Tak ada isu pun. Kami duduk satu kapal. Kami duduk satu keadaan yang susah bersama. Kerana kami sedar bahawa benda ini adalah benda yang bersangkutan dengan Gaza. Tak bersangkutan dengan parti. Tak bersangkutan dengan undi. Dia bukan tentang Perdana Menteri. Dia bukan tentang Ketua Pembangkang. Jadi saya nak beritahu pada tuan-tuan, berhentilah maki. Benda ni tuan-tuan maki pun, saya bukan marah tau. Saya tegur elok-elok. Saya tegur elok-elok. Supaya kalau saya tak tegur cara terbuka dengan mulut yang lantang macam ni, tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan akan berpusing-pusing kata, saya orang tua yang tak ada risau apa satu pun. Saya tak ada risau apa satu pun. Berkata benar kepada bangsa saya adalah perkara yang paling teringin saya buat. Kerana dalam kalangan kita adalah perkata benar tentang bangsanya adalah perkara yang paling kita takut. Waktu awak nak tunggang saya, awak nak bawa saya ke majlis-majlis di negeri Kedah, kononnya saya ni anak Kedah, saya ni hero semua. Awak cari saya. Saya memanglah tak akan pergi kerana saya akan mengelak berada di mana-mana acara yang ada bendera politik. Sebab daripada dulu saya kata, salah satu benda yang akan menjamin kesejahteraan saya menjadi rakan kepada tuan-tuan dalam media sosial adalah saya kena sejahterakan diri saya bebas politik. Saya tak pergi. Dulu kamu cari saya, suruh menang pergi, saya kata tak boleh. Kamu datang ke pejabat saya. Bila kamu susah, bila kamu nak publicity, kamu nak tunjukkan bahawa kamu komit dengan Gaza, kamu datang cari saya. Hari ini bila kamu tak suka, kerana ada Perdana Menteri kat sini, kamu suruh orang kamu maki saya. Saya pun tak faham. Let's head to the Strait of Hormuz while we're at it. Saya pun tak faham. What action? Let's do the next. Berpada-padalah. Saya pun tak payah kisah kena maki sebab saya dah telah dilatih untuk misi ni. Don't reactive, keep explaining. No reactive, keep telling. Jadi saya kekalkan. Cuma saya nak tegur. Kerana beza dengan tempat lain yang mana isu ni tak menjadi isu politik. Di Malaysia ni jadi masalah kerana akhirnya dia menjadi isu yang banyak perdebatan, di antaranya adalah perdebatan politik. Itu saya nak sampai macam-macam orang bendera dalam ni. Cuma semua orang tak pegang dia punya ideologi. Semua pun ada. Cuma tak ada orang Demokrat, orang Republikan yang lain. Kalau ada, dapatlah kita maki dia. Apalah Amerika ni. Cuma tak ada orang daripada Demokrat dengan Republikan je. Kalau ada orang Republikan dalam ni, boleh juga kita tumpang maki dia. Tolong sampaikan maki kami kepada Trump. Kalau ada orang Demokrat dalam ni, boleh juga saya tumpang maki. Aku maki kau tapi kau balik sampaikan dekat ahli Demokrat kau. Jangan tak ada orang Demokrat dengan orang Republikan je.